Hiasan pintu masuk, foto booth dan juga dekorasi atas pentas tema kampung-kampung. Kita selitkan juga elemen tradisional sikit. Semua ni untuk majlis rumah terbuka Parlimen Kuala Pilah yang akan berlangsung esoknya. Lama dah tak buat kerja ni, lagipun sejak banjir yang lepas, barang pun banyak yang dah rosak. Tapi disebabkan Tok Nan ni, rasa bersalah pula nak kata tak. Macam biasa, mestilah buat kerja dengan jiran sebelah. Kali ni kita orang guna apa je yang ada, asalkan elok je kita bawa. Hari penat dah pun sampai. Sementara yang lain susun barang, sempatlah ambil daun kelapa sawit ni sikit buat tambah-tambah seri dekorasi nanti. Sebelum mula kerja, boleh tahan lama jugalah jiran sebelah tu loading. Kita orang mula pasang untuk pintu masuk dulu. Bila tabir dan gerbang dah selesai, barulah kami beralih ke bahagian ni pula. Yang penting, bab basic untuk backdrop tu kenalah selesaikan dulu sebelum yang lain-lain. Sebelum hari gelap, kita orang pergi pasang dekat bahagian atas pentas pula. Okey, dah selesai part yang atas ni. Bila lampu tu dah on, rasa senang hati sikit. Lepas tu kami mula berpecah dua kumpulan untuk siapkan finishing pintu masuk dan juga photo booth. Alhamdulillah, akhirnya lepas seharian, siaplah juga semua tempat ni. Bukan kita orang berdua je tau. Dekat sebalik tabir ni dah tentulah ada hero-hero yang membantu. Kalau tak ada diorang ni, memang takkan jadilah jawabnya. Ada juga yang request buat decoration macam ni dekat majlis lain. Mungkin tak buat lagi kot. Kasih Chan lah kita orang bersara pula